Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sambung muka surat 26. Bismillah daripada bawah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Kemudian mensifat oleh Allah Ta'ala akan orang yang takut akan dia itu dengan 5 sifat. Pertamanya beriman dengan barang yang gaib, ia barang. Barang tu perkara lah. Jadi dalam ayat yang datang tu Allah Ta'ala mensifatkan keadaan orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Atas sekali itu dah. Jadi ciri pertama orang beriman ni, dia percaya dengan barang gaib. Barang yang tak nampak di mata, tetek, malaikat, setan, kewujudan, semua perkara lah. Wa yuqimuna shalah, dan keduanya sifat orang beriman ni mendiri akan sembahyang. Mendiri sembahyang dari mana? Cukup rukun, cukup syarat, tamakninah, gapo semua kena jaga. Fatihah tapi jaga habis. Tu maksud katanya orang beriman. Ketiganya menafkah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkah, menginfak dengan harta yang dikurnia akan dia, harta itu oleh Allah Ta'ala. Dia menafkah atas barang yang disuruh dengan dia, dengan barang. Belanja, awak beli kitab, belanja dengan beli benda-benda yang diizin syarak. Beli makanan kau anak bini. Tu nafkah, belanja. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tu sifat yang ketiga. Oleh Allah atas barang yang disuruh dengan dia, dengan barang. Yang keempatnya, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman dengan segala kitab yang diturunkan dia, kitab daripada langit. Segala kitab. Sebab kitab yang diturun pada Nabi SAW tu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Dia kitab-kitab yang diturun sebelum daripada mereka jadi. Beriman pada kitab. Yang kelima sifat mereka, wabil akhirati hum yuqinun. Beriman dengan hari akhirat, hari pembalasan, hari akhir bagi segala kejayaan kita di atas muka dunia ni. Kerana kita di atas muka dunia ni hanyalah permusafiran. Kadang-kadang orang bila pecing, dia balik kampung, balik ke rumah asal dia rasa sesat dah tu. Itulah akhirnya. Itu baru permulaan bagi apa kehidupan dia yang dia akan tempuh. Maksudnya dengan dia pacing, dia balik rumah semula, dia rasa tak ada apa dah. Allah Ta'ala akan hitung semula dengan dia duk kerja buat dulu tu. Gaji buta kau, tak gaji buta kau, menipu orang kau, jaga amanah, tak jaga amanah. Kemudian mengkhabar oleh Allah Ta'ala akan kedapatan faedah
Bagi orang yang takut akan Allah itu dua faedah. Siapa dia percaya ke Tuhan, beriman ke Tuhan, buat sengerti apa Tuhan suruh, bagi dia dua faedah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pertamanya, orang yang taat buat molek apa Tuhan suruh, dapat petunjuk mereka itu daripada Tuhan mereka itu. Itu yang pertama. Mereka dapat petunjuk daripada Tuhan. Akan jalan petunjuk lagu mana? Akan jalan agama yang sebenar dan dapat faedahnya dengan jalan sebenar, jalan agama ni. Jadi kehidupan mereka ni kehidupan yang tenang, kerana mereka buat seperti mana apa yang Allah Ta'ala perintahkan dah. Keduanya dapat kemenangan mereka itu dan ke mana? Taswi kata dapat kemenangan dengan kurnia Tuhan mereka itu dengan ilmu dan makrifat. Bila mereka buat seperti mana tuntutan di atas tadi, Allah Ta'ala beri pada mereka ilmu. Man amila bima alima farasahullahu ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah Ta'ala memberikan mereka dengan apa bagai hak mereka tak tahu. Dia panggil ilmu laduni, tidak dengan susah mengaji dah. Tetapi kena ada ilmu hak mengaji dululah, ilmu kasbi kena ada dululah. Nak kata ilmu laduni tu, ni tuai jahit tukir tuainya, tak tahu apa sekala tentang agama, semaya baik rukun gapo tak tahu. Maka bagaimana nak diberikan ilmu laduni? Ya, ilmu ni ada dua. Yang pertama yang panggil ilmu kasbi, boleh tulis bahasa. Yang pertama yang panggil ilmu kasbi. Apa maksud ilmu kasbi? Ilmu yang jenis kita kena usaha. Bagri. Ilmu hak kena latih dulu, kena tulis dulu. Ni mengaji awal lagi tak nak menulis tu, boleh ilmu laduni dah tu. Gayanya. Yang pertama ilmu kasbi, ilmu hak kita kena bersusah dulu, berkacau dulu nak dapat ke ilmu ni. Yang kedua yang panggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni bila kita amal, hak kita adalah pelajari, maka Allah Ta'ala beri faham pada kita benda-benda apa yang perlu kita fahami. Terbuka kita sini. Dan Allah Ta'ala akan bagi mereka ni makrifat. Ya, makrifat pun sama, dia ada dua jenis makrifat ni. Ya, ada makrifat ammah dan yang kedua makrifat khasah. Makrifat yang ammah ni Tuhan kita ni faham, kenal sifat-sifat dia, kenal ke Tuhan. Seperti mana hak kita mengaji dalam akidah tu lah. Dia panggil makrifat yang ammah. Maka orang hak reti kenal Tuhan, beramal seperti, maka Allah Ta'ala tak beri pada mereka makrifat ammah saja. Satu lagi Tuhan beri pada mereka makrifat yang khasah. Merasakan mereka itu kebersamaan dengan Tuhan. Innallaha ma'a. Tuhan bersama dengan kita. Nabi SAW tak kalau saya nak bakar tu sedih dalam gua saat ni. Apa Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah berduka cita dalam bawa agama, jangan pernah berduka cita. Kita dalam mengaji agama jangan pernah berduka cita. La tahzan innallaha ma'ana. Tuhan ni bersama dengan kita. Lalu kita orang sebenar lah. Kecuali kita orang tak sebenar. Semaya bay pun dok, mengaji pun dok, poso pun dok, qada pun dok, tinggal tak podo. Orang tinggal semaya bay, tinggal poso ni, kalau tak qada dia bodoh, tak cerdik, dia tak kenal ke adanya akhirat.
Dan yakin tu hewi pada mereka, yakin. Dan nikmat yang berkekalan. Duk atas muka dunia pun ya tenang. Seperti mana sabda Nabi SAW, mana maknanya ajaba ajib pekerjaan orang mukmin. Bila dapat nikmat pun mereka syukur, bila dapat ujian pun mereka sabar. Jadi kedua-dua keadaan itu baik bagi mereka. Itu orang beriman. Maka mereka mendapat nikmat yang berkekalan dengan syurganya. Dan bagi mereka tu syurga yang disegerakan. Jannatan, dua syurga. Yang pertama syurga yang disegerakan, yakni mereka merasakan ketenangan. Semaya tu sebagai qurratul ain, penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Masuk semaya, Allahu Akbar, rasa tenang. Bermula sekalian yang tersebut itu beberapa pekerjaan yang kembali kepada i'tiqad, pegangan benda-benda tadi tu. Dan amal yang adalah keduanya, i'tiqad dan amal itu daripada pekerjaan agama Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bermula misal agama Islam iaitu seperti satu pohon kayu yang mempunyai beberapa akar yang banyak. Misal agama Islam ni umpama pohon kayu yang ada beberapa akar yang banyak, tetapi akar yang besar itu 6 jua. Kalau pokok ya ada akar tunjek ni, ya ada akar serabut. Dan beberapa dahan dan ranting, dan beberapa buah dan daun. Ini kinayah ke dalam hal agama ni. Maksudnya dalam iman kita tu dah akar. Dan yang asasnya 6 rukun iman. Lepas tu dia ada cabai-cabai furu'uddin, cabangnya agama yang kita panggil syariat, fiqh. Yang ada 5 cabai besar. Kemudian adanya ihsan, tasawuf, yang mana itu buah kehasilan daripada pokok yang kita baja, semai baja yang cukup putra, baru boleh buah. Kenapa? Kalau kita dah usaha dah, kita leka, dia akan mampu. Maksudnya kita dah usaha dah mari pondok ni, usaha dah ngaji kitab, jangan pernah leka membaca, dengan sentiasa kita tu melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Untuk gaduh nak gewe pula kan. Tu benda-benda yang memapukan pokok dan mencegahkan daripada berbuahnya pokok saat ni. Kera lah. Ibaratnya kalau buah pun yang makan kera. Tu umpama orang gewe tengah duduk mengaji ni, dapat ilmu makan kera, dapat buah makan kera. Bodoh kita mengaji gitu. No. Nana pokok makan kera semacam tak ada nak boleh hasil kita. Bunuh kera-kera yang ada tu. Bunuh perkara-perkara yang menegahkan kepada dapatnya bersedak kita dengan kehasilan apa yang kita belajar di sana. Jadi ada beberapa dahan dan ranting ni kinayah lah ni, satu tasbih, dan beberapa buah dan daun. Dan yang berlaku di dalam segala juzuknya itu air dan getah. Dalam pokok saat ni tu adanya air, adanya getah pada pokok tersebut. Dan tiap-tiap juzuknya itu ada baginya manfaat masing-masing. Seperti kita kata
pohon nyo tu lah, pohon kelapa. Batai dia boleh buat titi. Daun-daun dia tu boleh buat apa-apa saja. Buah kelapa tu pun buat satenya, airnya dan sebagainya. Jadi setiap dalam agama saat ni tu dia ada juzuk-juzuk masing-masing, manfaat masing-masing. Maka pohonnya itu misal perumpamaan segala pekerjaan agama Islam, itu pohon dia. Dan segala akarnya, akar pokok itu misal segala amalan hati. Ini lain sikit daripada hak biasa yang ditasbih dalam kitab-kitab lain. Kalau biasanya akar ni usuluddin, dah pokok ilmu syariat, buah ilmu tasawuf. Ni dia kata pohon itulah agama Islam. Dan akar itu misal bagi segala amalan hati, bagi hak tak nampak. Sebab hak ni nak tekan kau tasawuf ni. Dan di antara amalan hati juga ialah iman. Ialah dah tu. Daripada iman, bayan pada kata amalan hati tu. Iman ni sama lah, benar i'tiqad jugalah. Lebih kurang juga dah tu dengan kitab-kitab lain. Dan i'tiqad sama lah tu. Iman dan i'tiqad ni bagai hok kita pegang, hok orang tak nampak. Dan makrifat, makrifat ni macam tadi lah, mengenal akan Allah. Dan yakin, bila ada kenal baru datang yakin. Tak kenal je tak datang yakin. Ya ada ainul yakin, hakul yakin, ilmu yakin. Ilmu yakin yang semata-mata dengan ilmu, ainul yakin dengan melihat, hakul yakin hak sebenar-benar. Dan ikhlas, itulah akar dianya. Jadi kalau ikhlas molek dengan amalan, jadi pokok saat ni. Begitu juga lah kalau amalan kita ni ikhlas, jadi amalan kita tu. Kalau semaya kita tu benar ikhlas, jadi mi'raj. Naik kita sampai pada hadratillah. Dan tawakal, serah diri pada Allah. Dan redha dan syukur. Ini hak dalam kitab penawar, hak kita duk mengaji lah. Dalam kitab Bidatul Hidayah dan kitab-kitab tasawuf yang lain. Dan sabar dan zahid. Zahid tu kena di orang tu lah, orang yang bersifat dengan zuhud. Dan qanaah, qanaah ni mencukupi dengan barang yang ada. Tak pernah tomok halobo dengan barang yang tak ada dia. Ya, bila siapa masuk kita ni duk cara ke harta benda, cari rezeki sendiri. Ni perangai-perangai ni terselah ni. Tak apa lagi lah. Orang tua duk jaga, orang tu duk beri, orang ni nak bagi. Bila kita sendiri, berebut dengan adik-beradik pun berebut. Dan qanaah ni rasa cukup dah, tak apa dah. Tuhan hawi banyak ni, alhamdulillah dah. Tak suka-suka kita pun. Tuhan nak beri kau kita setara lima. Kita orang bodoh, kita orang tak cerdik, orang tak ada amal, orang tak ada gapo-gapo. Tuhan setara ni pun, alhamdulillah dah. Tu qanaah, rasa cukup. Dan harap ni rojak. Harap pada Allah. Sebab apa harap pada Allah? Inna rahmatullahi wasi'atun. Karena rahmat Tuhan ni luas. Lepas tu kita harap ke Tuhan. Dan khauf, tu rekah-rekah ni. Dan khauf, apa khauf? Yakni rasa takut. Takutnya kita kalau mayat kita tak sempurna molek. Tu khauf. Takutnya kalau mayat kita ni Tuhan tak terima. Amal ibadat kita duk mengaji ni Tuhan tak terima. Bimbang. Takutnya hak kita dak amal ni ada campuran antara Tuhan dengan makhluk.
Dia panggil syirik pada amal. Maka orang yang menyemutukan Allah pada amal ni dia panggil riak. Sesok Tuhan suruh dia ambil amalan ni kepada orang hak dia nak tunjuk sana. Dia nak tunjuk ke siapa? Ambil orang itu. Sebab tu kita ni ada ustaz tak ada ustaz kena sama. Ada ustaz berjuru, tak ada ustaz habis menata dari hutan dia panggil. Misal katanya. Dia panggil ada nak tunjuk baik kok orang. Jadi ni sebuah amalan kita. Tak kira lah orang tua kita ada tak ada, guru kita ada tak ada. Kita semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu beza. Yang mudah ya amalan kita ni nak tahu benar tak sebenar. Amalan kita belakang orang sama dengan depan orang. Kalau di hadapan orang kita ni berjuru, belakang orang pun kita berjuru, tu menunjukkan amalan kita sebenar. Tapi kalau di depan orang kita, jijak semut tak mampu. Kalau belakang orang, gajah pun kita jijak mampu. Mana jijak gajah mampu? Maka maksudnya amalan itu tak sebenar lagi. Tak ada khauf, tak ada takut di Tuhan, takut di orang. Lama orang kata, orang kata kita. Dan syauq, yakni rindu. Yang mana rindu pada Allah Ta'ala ni hasil daripada mahabbah, kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah yang mana lahir daripada makrifat, kenal akan Allah. Kenal akan Allah ni hasil daripada belajar. Kita belajar kata Tuhan ni kasih ke kita. Ada orang tanya Syekh Sya'rawi, Syekh, manakah menunjukkan Tuhan ni kasih ke kita? Menunjuk kata Tuhan kasih ke kita tak kalau kita lari daripada Tuhan dengan kita buat maksiat ke dan sebagainya, maka Tuhan masuk ke dalam hati kita rasa menyesal. Maka dengan menyesal telah kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Ngapa? Keluar pondok berapa minggu dah. Misal, maka Tuhan buat masuk dalam hati kata, aku dok rumah nak jadi berapa kalau tak ngaji sungguh. Masuk pondok mula apa, boleh ke apa? Boleh, kena juru lah duduk. Nyari sakit kepala. Duduk ngaji molek-molek. Warna apa semua. Misal tu alamat Tuhan kasih kita. Dia datang ke rasa sedar. Allah rasa salahnya aku tinggal puasa. Rasa salahnya aku tak taat Tuhan. Aku nak kembali pada Tuhan semula. Ini dipanggil rojak. Maka rojak itu kena ada pada setiap orang pendosa. Apa rojak? Mengharapkan maghfirah daripada Allah. Harap-harap Tuhan ampun kita. Ya, Tuhan memang akan mengampun. Apa? Tuhan akan mengampun. Sebab sifat Tuhan ni amat kasih sayang pada hamba. Orang tua ni anak jahat setengah mana pun orang tua tetap kata anak dia. Apa tak? Tu tengok kisah zaman Rasulullah SAW tu. Ada seorang tak boleh nak mati, tak boleh nak mengucap nak mati. Bukan tak boleh nak mati. Tak boleh nak mengucap masa nak mati. Nabi tanya beres belaka kau amat ibadat dia. Beres belaka ya Rasulullah. Lepas tu kok mana ni jadi tak nak mengucap ni? Dia ada mak ke tak ada? Lepas tu lagu mana dia dengan mak dia? Tak beres ya Rasulullah. Tak beres lagu mana? Ni kecek kok bahasa Kelantan ni. Kata Nabi kecek Kelantan juga ke mana? Sudah hijau. Tak beres Rasulullah, tak beres lagu mana? Mak dia sakit hati dengan dia lepas pada dia menikah. Jadi kan mak dia orang kedua daripada bini dia. Jadi bini dia nombor 1. Ni dengar ni bini-bini ni.
Nampak? Kena usaha ke biar jadi tok laki kita tu, jadi ke di tok laki tu mak dia tu nombor satu di sisi tok laki. Kalau kita nak suruh tok laki kita ni orang selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau kita nak membinasa ke tok laki kita, buat jadi ke diri kita tu nombor satu bagi dia, mak dia tu nombor dua, maka akan binasalah tok laki kita sana. Ya, faham tak? Tu kalau bini orang bangga. Bini orang ngaji agama, nampak tok laki ni saya ke dia lebih pada saya ke mak. Abang beli bagi kemah kita ni beli kau tak ke mak. Lain bini ni be. Jangan nak jumpa ni. Jangan nak jumpa ni bini gini ni. Abang kita gini buat kau tak ke mak atas. Abang kena balik atas rumah ni. Sia ke mak abang tu. Oi. Kecek pasal orang tua ni pun boleh tidur lagi. Tak ada aguh lah. Dia ada perasaan sikit kak. Orang lain kecek pasal orang tua ni tiap air mata. Ya orang tu kecek pasal orang tua dia tidur boleh. Alah, dia ada perasaan sikit kak. The shout rindu saat ni tu pada Allah Ta'ala saat ni tu. Dan wujdan ni perasaan yang mendalam dengan Allah Ta'ala. Ni boleh sebut lah pak kita ni berasa tak tahulah. Moga mayat pun tak suruh sedap. Sedap ke dah mayat? biar dia tak tahu, biar hamba jawab lah. Hamba tak suruh sedap pun lagi dalam mayat. Batulah aku nak sudah cepat mayat ni. Orang tak ada habis berzikir pun, kalau nak kena tambah 2-3 rakaat lagi pun, tak imam paling siap dah. Nah, lepas tu nak kata ada sedap kau mayat gitu. Kita ya lah. Tak sampai, kita sendiri pun tak sampai. Bukan kata kau orang lain, bukan kata demo. Kita sendiri pun tak ada rasa benar-benar lagi. Lepas tu kita sendiri pun tukar rakaat. 3 ke 4 dah ni. Tidak kata demo, ambuh dia pun kita juga. Jadi ni kita dah kecek orang-orang wali lah ni. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dapat makrifat khasah daripada Allah Ta'ala ni. Dia ada syauq, dia ada wujdan, perasaan yang timbul yang Allah Ta'ala letak bagi mereka ni daripada mujahadah dan riyadah nafsu mereka. Bukan mari tiba-tiba begitu dak. Ya kena usaha lah. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia kena mujahadah dulu lawan nafsu, baru Tuhan tunjuk jalan. Ya ada ya juga Tuhan tarik terus rasa kasih ke Tuhan pun ada. Tapi tidak semua orang lagu tu. Dia kena melalui proses-proses. Proses utama kita kenal Tuhan ni. Dan syauq dan wujdan dan ma'arif, pengenalan dan maqamat, kedudukan. Allah, tahu mana kita ni weh. Orang-orang wali ni jauh nu. Dan barang yang lain daripada yang tersebut itu, daripada segala amalan hati. Inilah akar pokok. Jadi akar yang comel akan melahirkan pokok yang comel. Tak percaya tanya putera, ya ada putera. Akar pokok comel melahirkan pokok yang comel, ya ada. Ya Allah, dia ada cara pokok dia tahu. Tapi pokok timun dia gitu, nampak besar pada kecil noh. Okey, kena gua nak betul. Apa kena orang duk usaha duk tanah tu deh. Dok. Yang nak tanah dok kita tanah ni boleh makan sama-sama betul tak? Habis dah. Itik mana itik? Bila nak besar nak meleh ni. Dan segala akarnya
yang besar yang 6, iaitu mana? Misal bagi rukun iman yang 6. Mana rukun iman yang 6? Pertama, bagi ni rukun iman pertama, rukun iman pertama ke apa dia? Mayat. Betul ke apa? Percaya pada Allah. Apa? Rukun iman yang pertama, percaya pada Allah. Yalah dah ni. Maghrib yalah dah. Pula. Yalah ke tak ni? Sudah maghrib. Yalah ke tak? Kalau yalah anggur, kalau tak hiling. Ya sengih pula dah. Apa makna tu? Ya asyik tu. Ya kewujdan dah. Jadi ruku iman yang 6 itulah percaya kau Tuhan, percaya kau malaikat, kitab, nabi. Lagi-lagi nabi. Nak percaya ke apa lagi ni? Kitab pula. Hari kiamat. Last kali mah. Sedap tak suka tadi. Last kali. Percaya ke apa? Sudah je suka kau ke saya ni. Ya sudah kerja. Raya ke dia. Qada dia qada. Boleh jawab, terkejut dia menanya. Ya mana? Dua tu. Itu yang panggil akar. Akar yang besar ni karo saat ni tu. Sikit lagi dah. 3. Dan segala dahan dan rantingnya. Kita tengok pokok, kita nampaklah di agama ada di kita. Aku ni pokok hok molek kau, pokok tak molek aku ni. Diri aku ni, bukan diri orang lain, diri aku ni. Akar setara mana akar hok ada di aku ni, iman ni. Dan segala dahan dan rantingnya itu misal bagi amalan engkau, amalanmu. Di pokok tu agama. Rating dia dehe kok mari kedai-kedai tu. Bagi amalan engkau yang lain daripada hati, daripada mana? Zikrullah. Lain pada hati. Zikrullah maksud sininya ialah zikir bil lisan ni. Adapun zikir bil qalbi tu amal hati. Ya satu ketika ada orang tanya Imam Ghazali, dia kata, Syekh, ambo ni dok zikir ke Tuhan, tapi zikir saja tak mari dalam hati. Lagu mana tu? Maka kata Imam Ghazali, maka teruskan zikir dengan mulut. Mudah-mudahan satu hari nanti dia akan hadir zikir dalam hati kita. Latih dulu dengan mulut ni. Apa? Latih dulu, kena berlatih banyak-banyak. Maka dia akan jadi sendiri dalam hati kita. Mana nak tengok kesan dia ni? Kalau dulu kita melatih kecek habis menatai dalam hutan. Lah ni muka kuat duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila melatih la ilaha illallah, tak terbit dah nama menatainya. Nampak tak? Hati ada kesan tu. Dulu belum mari pondok ni, habis dia ajak menatai dalam hutan, habis sebut mulut. Awak duduk lama. Bisa. Dia dah nak nazri. Jadi sebut la ilaha illallah. Tu yang jadi kesan daripada sebutan yang senantiasa dia ada memberi kesan. Belawuklah kalau perkataan yang kita sebut ni tak memberi kesan sedikit pun pada hati kita, belawuk. Tak belawuk. Kenapa dia belawuk? Liar. Belawuk ni maksudnya dusta lah, bohong lah. Belawuk, dusta lah kalau kata kita dah sebut kok lidah kita tak beri kesan sikit pun pada hati, dusta. Mana mungkin. Nampak tak? Dia ada memberi kesan positif ataupun kesan negatif. Sebab hati kita ni terpengaruh dengan jawarih. Terpengaruh dengan jawarih ini anggota kita, mata kita, telinga kita.
Sebab tu orang dulu berjuruh tapi jadi tak berjuruh. Apa? Telinga je dak dengar benda tak molek sama, saing dia dak kecek benda tak molek. Sebab tu dia suruh cari persekitaran hak molek. Saing hak molek. Bila dengar hak molek sama, dia pun jadi molek. Cuba awak saing dengan orang kedekut. Sebaik mana awak akan jadi terdidik tanpa awak sedar. Awak jadi kau kedekut. Tanpa disedari. Tapi kalau cuba awak saing dengan orang pemurah, boruh, suka buikok dia dan sebagainya, maka tanpa awak sedari, sikit demi sedikit awak ada sifat-sifat tersebut. Gitu. Jadi sebab itulah kita kena ambil pilih keadaan suasana saya. Zikrullah dan doa dan tu dah la sawab. Bukan lam tunung la sawab. Dan beki jumpa dak tu. Mau beki tepat tak kena beki. Dan tasbih. Bagi jumpa dak. Tengok anak jumpa dak tu. Dan tasbih. Dak juga. Tu tengok tepi hantar dia ni. Jumpa dak. Tu kata persekitaran. Duk dekat dengan orang ngaji sikit lah. Walaupun malah. Tengok dia dah pagi. Tengok dia tu. Cuba dah. Gitu cara dia. Memberi kesan. Dan tasbih dan solat atas Nabi, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selawat Jibril dah. Ringkah, paling ringkah. Noh sempurna selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hati yang panggil selawat gapo Nazri? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Selawat Ibrahim. Ibrahimiyah. Dan membaca Quran. Tu susu duk baca Quran pagi-pagi hari tu Allah tu. Ni malah lah. Dia tak reti malah kita jumpa orang reti. Ini nak suruh reti kita jumpa dia. Susah. Kita atas muka dunia ni, hak paling penting di kita sedar kita jahil. Jahil tak sedar, jahil susah nak mengaji. Yalah tak mengerik? Mengerik yalah tak? Kalau kita jahil tak sedar jahil, susah ke mudah? Susah. Kalau kita jahil, kita sedar jahil, kita jumpa dengan orang yang reti, kita akan jadi pandai. Tak? Jangan jadi ego kita ni dalam menuntut ilmu. Hadap dengan orang. Kita umur besar pada demo kau, kecil pada demo kau, semak pada demo kau. Saya semak pada dia. Saya kaya pada dia. Saya datuk, dia baru cucu. Ya dah. Tak kira lah. Apa? Orang yang ada kita ambil. Moga kita tak ada. Orang lain yang kita pandai. Tengok lagi ke Nabi Musa pun pergi ngadak Nabi Khidir. Dalam keadaan dia tu ulul azmi Nabi Musa. Tengok orang lebih membaca Quran dan hadis dan segala kitab ilmu yang memberi manfaat pada akhirat dan nasihat dan istighfar dan dahan yang besar yang 5 iaitu misal bagi rukun Islam yang 5. Habis itu lebih. InsyaAllah sambung esok. Dan dahan yang besar yang 5 iaitu misal bagi rukun Islam yang 5. Wallahu a'lam. Ni anak pun jadi malah juga ni. Patut kena baca lagi. Baca sikit lagi. Mana-mana terkejut boy nak tahu baca mula. Saja nak teh ya. Sallallahu rabbuna ala nurin mubin Ahmadan Mustafa Sayyidi
المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين عظيم الشمس اللهم انفعنا بما علمتنا يا ربنا زدنا علما وفقنا اللهم لا تهينا في وافلح ولا تحزن واجعلنا آخر قلنا اللهم اغفر لأمة محمد اللهم افتح لنا أبواب العلم وأبواب العلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم على